Okay geng, jadi hari ni berada dekat pada tembok. Kita ada satu gudang open structure untuk diberi sewa. Okay, maklumat dia semua ada berlaku dekat kita punya operating Telegram. So untuk video dan gambar boleh tengok ada sekali dah. Okay, luas kita ada lebih kurang 2, 4, ni 7, 8 hus. Okay, tinggi. Okay, memang sangat comel. Kat sana kita ada satu box untuk elektrik, belakang kita ada substation TMB. Jadi untuk pasang mesin ke apa semua boleh pakai belakang dah. Alright, memang sangat comel geng. Okay, sini memang aku guna gudang sajalah ni sini. Seluas-luas ni. Dekat sana juga ada pos pengawal, tempat buat sapoh. Okay. Ni bahagian untuk office dia lah. Boleh masuk dekat depan tu, boleh masuk situ. Dan toilet, ada 4 pintu untuk toilet. Dalam letter toilet kat luar ni ada 4 dah siap-siap pintu. Okay. Segi maklumat ketinggian ke apa semua kita akan include sekali dah dekat sini. Boleh tengok dekat kita punya copywriting sahaja. Baru keluar CCC, tak pernah ada sewa, baru siap. Siap tu kita tunggu CCC dan baru buka untuk disewa. Dekat pada tembok geng. Dekat dengan area belakang tu ada KSB, ada YK Pandu. Mari depan pagar ni akan nampak banner kita lah, banner Propnex Nabila Nazari. Okay. Tu substation TMB tadi. Okey. Maklumat lanjut boleh kontak kita.